Program Kampung Angkat Madani memastikan setiap pemimpin benar-benar memahami realiti kehidupan rakyat serta membantu menyelesaikan masalah pada peringkat akar umbi. Perdana Menteri berkata di bawah program itu, semua pemimpin kerajaan termasuk menteri, timbalan menteri dan ketua jabatan diwajibkan memilih satu kampung sebagai kampung angkat masing-masing bagi meneliti isu kemiskinan, pendidikan dan kemudahan setempat. Keputusan kita dan kerajaan sekarang, semua pimpinan negara, menteri, timbalan menteri, ketua pengarah KSU mesti pilih satu kampung sebagai kampung angkat mereka. Saya pilih Johor Tompul, walaupun saya jangan balik. Buat dua program sekarang. Satu, pilih satu kampung Sejati Madani di mana kita berikan peruntukan kepada kampung. Ini dia akan mencecah berbilion ringgit.